Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini bila aku baca statement ni memang jijik, tak tahu apa. Pelajar tingkatan 3 dirogoh bergili-gili senior dalam kelas dirakam video. Ni, seorang pelajar perempuan tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Melaka mengalami trauma termasuk tidak mahu ke sekolah selepas dipercayai menjadi mangsa rogoh bergili-gili dua pelajar senior. Astaghfirullahaladzim. Aku rasa mungkin dalam 4 orang. 2 orang tu yang main kote tu duk rogoh anak orang. Yang 2 orang lagi tu yang 2 member tu duk rakam. Lepas tu dah rakam gili-gili rogoh macam tu. Astaghfirullahaladzim. Budak-budak zaman sekarang ni makin lama makin kurang ajar korang ni. Aku tak tahulah kalau mak bapak korang tahu ni. Teruk, kau kena teruk. Bukan setakat teruk je kau kena marah. Masa depan kau lagi teruk, bye. Masa depan kau baru sekolah menengah, belum lagi dah nak SPM. Kalau dah tersangkut, tak ada SPM macam mana nak hidup? Nak kerja kilang kena ada SPM. Sekarang ni pelajar tersebut kena reman kerana disyaki merogoh pelajar tingkatan 3. Aku tak tahulah. Ini mesti kes nak tackle Awi ni tapi tak dapat. Tiba-tiba dalam diam-diam duk main kote tu rogol. Dan aku harap sangat kepada sama ada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka maupun Kementerian Pendidikan di peringkat federal, tolong take action, tolong ambil tindakan kepada mana-mana pelajar, termasuk yang terbaru ni. Dan termasuk juga kes arwah Zara Khairina. Tolong. Kalau menterinya, aku rasa kau tahulah siapa. Kalau Menteri Pendidikan gagal menyelesaikan dalam hal ni, maka kau tunggulah pada PRU 16. Kalau tak makin lama makin parah ni. Ni baru bagi aku 1-2 aku rasa banyak kes ni. Ada Menteri Fadilah ni banyak kes. Bukan setakat tu je, aku rasa banyak lagi. Kepada Menteri Pendidikan, please tolonglah kali ni serius sikit buat kerja. Jangan asyik duk fikir, aku nak bodek bos apa lagi ni supaya aku nak kekal jadi menteri, aku nak kekal jadi ahli parlimen. Kau tak payah fikir bodek kau. Kau tak payah